Bisa Kang Kim Sang daripada Kang Financial Advisor atau CC Advisory. Hari ini kita punya topik ialah kesan literasi kewangan kepada kehidupan. Ya, jadi lagi sekali kita punya Alfred Avery, Jerry P. Kang akan cakap dulu ya tentang kesan literasi kewangan kepada kehidupan. Ya, Jerry. Okey, kesan pendek kata secara ringkasan. Jika seorang individu kurang literasi keuangan akan mendapat kesan sangat mendalam. Jika kurang literasi keuangan, satu daripada kesan adalah kesihatan jiwa dan mental. Memanglah agak tertekan kalau kurang duit. Kedua, hubungan keluarga sangat renggang. Memang pandai renggang. Gaduh-gaduh, bising-bising. So, ini mengakibatkan katakan pencernaan akan meningkat. Okey. Kestabilan sosial dalam setempat suatu kawasan akan juga menjadi lebih teruk, lebih buruk. Semuanya kena duit. Impak ekonomi. Dari segi impak ekonomi, bayangkanlah jika literasi keuangan sangat lemah. Contohnya, kadar kebengkapan sangat tinggi. Macam mana kerajaan mau mengucurkan? Ini juga akan menyebabkan negara mengalami impak ekonomi negatif. Potensi manusia. Memang, jika kerajaan tak dapat mengutuk cukai oleh kerana kurang literasi keuangan, macam mana potensi manusia boleh dimajukan? Itu saja. Okey. Ya, terima kasih Jerry ya. Jadi Jerry baru habis potensi manusia ya. Jadi kedua ya psikologi wang ya. Jadi Kang menekankan bahawa keputusan kewangan jarang dibuat secara rasional ya, dipacu oleh emosi dan tingkah laku ya. Dia melambatkan kepuasan ya. Dan konsep cukup ya, puasa sebenarnya datang daripada mengetahui bila ada sudah merasa cukup ya. Jadi tampaknya individu akan terperangkap dalam perlembahan tikus ya yang tiada penujung ya. Kekayaan versus materialisme ya, beliau mendefinisikan ya kekayaan sebagai apa yang anda tidak nampak ya. Jadi manakala barangan mewah selalunya hanyalah duit yang sudah dibelanjakan untuk menarik perhatian orang lain. Jadi ya, last ialah nasihat praktikal dan falsafah ya. Kemandiran ya, melamat akhir literasi kewangan adalah kebebasan untuk melakukan kerja yang disakai ya pada bila-bila masa. Jadi kuasa menyimpan ya, menurunkan tahap hidup ya. Ini adalah yang kita dalam literasi kewangan. Jadi sila like, subscribe dan subscribe. Terima kasih.